Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni dah kedua Million Channel timbul mai balik. Hari kedua kami di Cameron Highland. Okey, kami akan teruskan lagi perjalanan pada pagi ni untuk breakfast. Untuk penginapan, hangpa boleh rujuk balik pada episod pertama Cameron Highland ni. Aku dah cerita tentang harga dan juga tempat dia. Untuk sarapan kami akan ke Abang Strawberry untuk makan nasi lemak dia. Okay, kami dah sampai dah kat sini. Jadi nak pergi sarapan dulu untuk Abang Strawberry. Okay, banyak tu makan. Nasi Strawberry dah sampai. Sebenarnya apa dah. Ini set combo. Untuk set ni aku ada set combo. Jadi dapat nasi sekali dengan ayak dengan harga RM19.9. Dia punya rasa dia bagi aku tak ada terlebih sangat perasa strawberry dia tu. Boleh lah kalau apa yang bukan peminat strawberry apa boleh makan. Saya balik dengan ke The Sheet Century untuk tengok kami beli-beli kat sini kena bayar RM12. Untuk tempat ni dia buka setiap hari daripada pukul 9 pagi sehingga 5.30 petang. Makanan untuk dia kecil tu. Jadi kalau kedua kata sehari satu orang gemuk pula kami tu kan. Kat sini apa boleh tengok pelbagai jenis kambing daripada kampung pun ada, alpaka pun ada. Hampa kena bawa dia punya makanan tu elok-elok sebab kalau depa nampak hampa bawa kotak tu depa akan main ligan hampa. Tapi depa tak serang, depa cuma jinak je. Dia ada satu lagi makanan yang macam rumput tu, tapi kalau apa nak bagi tu hampa kena bayar pula kat dalam ni. Ada satu kejadian dekat sini bila aku bagi makan dekat satu alpaka warna koko tu, dia makan-makan lepas tu dia kokok tangan aku. Nasib baik dia kokok tak kuat, mungkin dia ada bau makanan aku dekat tangan aku. Jom, selesai bagi makan. Dia dengan kambing-kambing ni ya. Kami nak check out tu kat sana. Kami punya apa? Kami punya guest house atas tu. Dia parking motor kami bawah tu. Kalau boleh nampak. Jadi memang dekat sangat ah. Tapi walaupun dekat kami tak boleh cross mana, kami kena naik atas dulu. Lalu kat tempat di pemeniaga-peniaga apa tu kan. Lepas tu baru kami masuk kat tu terus naik kat ni. Sebelum balik kami pergi ke pasar pagi Care Farm untuk membeli sedikit cendera hati dan juga buah tangan untuk bawa balik. Jagung susu madu mutiara murah-murah lah. Ni apa? Ini ubi unggu lah. Ini keledai. Keledai madu. 1 kilo RM8, 3 kilo 20. Boleh campur-campur. 1 kilo? 1 kilo? 1 kilo. Sabari mari sabari 5 kata 30 5 30 5 30. Okay, ni kawasan yang atas daripada Care Farm tu lah. Dahulu kami dah masuk dah semalam. Jadi barang pun dah beli lah ni. Okay, terkelak dengan ubi kayu. Okay, alhamdulillah kami dah pun check out. Tapi kami nak teruskan perjalanan. Hujan balik. Hujan. Untuk kamera aku kat off sebab hujan. Lagi tengok kat mana sampai. Itu ya, Cameron Valley Teh. Baru on kamera, hujan. Tempat tarik yang kami akan singgah ialah ladang teh Cameron Valley. Tempat ni dibuka dari jam 7 pagi sehingga 7 malam. Tempat ni dia ada macam-macam pelbagai jenis teh dan aku akan cuba teh tarik durian. Dah ni dia dengan dessert nasi lemak fried chicken semua dah. Bro teh. Teh, ingat betul. Oh, nak beli teh. Lepas tu durian tertarik. Sini kita boleh tengok view daripada alasan teh ni tu. Gering ayam. Ayam. Wow, kau jagung. Disebabkan aku main sini tak makan jagung, jadi aku beli pau jagung. Pokoknya ada jagung lah dia tu. Teh yang dah dipetik kawan. Sudah lari ya. Ini sudah masak. Ini angkat. Ini macam? Ini macam boleh angkat.
Sana punya kerja ini macam saja, ini saja. Ini tak boleh. Ini 2 bulan baru boleh ya. Oh, you hari-hari kerja macam ni. Berapa masuk pukul? 7 balik? Oh, macam mana itu satu hari berapa mau kutip? Ada ni? Ada timbangan. Berapa mau kutip pun sendiri buat lah. Oh, macam itu dia punya gaji berapa banyak you dapat? You rajin lagi you banyak duit ah. Banyak perangan dari atas ni. Ada yang kutip pakai mesin, ada yang kutip manual. Yang sudah dia kutip. Macam tadi kita tengok dia cakap hijau macam ni. Kalau yang hijau terang ni tak boleh kutip kena tunggu 50 hari ataupun dengan 2 bulan baru dia kutip. Okey, jom kami nak gerak balik ya. Dengan kecoy hujan yang tak monti-monti juga ni, kami pasal bertolak juga gerak balik. Jom. Alhamdulillah selesai juga raid kami selama 2 hari 1 malam di Cameron Highland. Walaupun pada hari pertama kami terdapat sedikit masalah, tapi kami dapat hadapi dengan tenang. InsyaAllah jika ada rezeki lagi aku akan turun dan jelajah lagi. Sebenarnya banyak je tempat yang menarik di Malaysia ni, cuma kita je tak habis explore lagi. Seperti kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih baik di negeri sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menyokong channel ini. Assalamualaikum. Kiri kanan pun jalan menuju ke garisan dan